Terima kasih. Saya nak jemput Sri Delima. Terima kasih. Terima kasih Dato' Seri Speaker, dan terima kasih soalan daripada Seri Delima. Okey, kawasan Seri Delima tidak terlibat dalam pemilihan awal projek perbaharuan semula bandar, saya singkatkan PSB lah, yang telah disetujui Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada Disember 2022. So, Kerajaan Negeri Penang ni actually pilih 5 projek untuk menjalankan PSB lama tersebut, iaitu satu dekat di Flat Masuri, Panang Tembak, Taman Frisco, Taman Siakap dan juga Mamandin. Okay, so semua flat-flat ni memang berusia sudah 40 tahun dan mengalami kerosakan fizikal, semua tu sudah rosak. So kami cadangkan 5 projek ini masuk dalam PSB. So untuk sebenarnya kan, sebelum IUU PSB ni dipandangkan pada Ogos 21 tahun ini, tidak ada akta pun untuk menjamin dan melindungi B40 ataupun warga emas untuk pemilik flat-flat itu pun. Memang pun kami ada akta dan lain untuk PSB ni. Akta seperti akta jalan, akta perubahan, tapi semua akta itu tidak khusus untuk menjaga tu hak milik hak milik tu flat tu kan. Okay, so dalam IUU ni, IUU PSB ni tu telah pun menyatakan jawatan kuasa eksekutif negeri akan ditubuhkan. Okay, so Menteri Besar ataupun kami Ketua Menteri sebagai pengurusi eksekutif jawatan ini. So lagi adalah pengarah perancangan bandar desa negeri sebagai setiausaha dan lain-lain juga. Yang penting adalah YB juga boleh menguasai ataupun sebagai ahli anggota jawatan ini yang melibat dalam PSB tersebut. Jadilah YB adalah salah satu ahli anggota boleh menjaminkan hak pemilik B40 ataupun warga emas tu tidak menjejaskan dalam perlindungan dengan pemaju-pemaju. Okey, dalam akta ni juga, Seksyen 24 juga menyatakan jawatan kuasa eksekutif negeri ini harus memastikan pemilik tu dapat tawaran ataupun faedah yang tidak kurang daripada yang sebelum projek PSB ini dan telah ditawarkan untuk tinggal di kawasan pembarui PSB selain daripada I rephrase, minta maaf. Dia ditawarkan tinggal balik dalam tu PSB baru tu, tempat tinggal yang sama. Alright, sekian. Terima kasih. Dan mungkin saya nak mohon Batu Lancang untuk soalan yang seterusnya. Datuk Seri Speaker, saya Batu Lancang, soalan nombor 3. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga terima kasih YB Batu Lancang atas persoalan yang diajukan. Baik, untuk makluman ahli yang berhormat, isu kesesakan di klinik kesihatan Jalan Perak sebenarnya sering berlaku kerana ia merupakan klinik yang utama bagi kawasan bagi rawatan pesakit luar, terutamanya golongan warga emas, OKU dan juga pesakit memerlukan rawatan susulan berterusan. Jadi, antara langkah segera yang Jabatan Kesihatan Negeri dalam mengurangkan masa menunggu adalah dengan yang pertama, dengan memperkenalkan sistem pengurusan klinik berasaskan awan ataupun cloud-based dengan izin Cloud-Based Clinical Management System CCMS pada hujung bulan September 2025. Jadi CCMS ni adalah sebahagian daripada transformasi digital Kementerian Kesihatan Malaysia menuju revolusi industri 4.0 menggantikan sistem manual kepada pengurusan berasaskan awan. Dan ia meningkatkan kecekapan operasi dan mempercepatkan perkhidmatan di klinik, membolehkan lebih banyak pesakit dilayan dalam masa yang lebih singkat. Yang kedua, langkah yang diambil oleh JKN adalah
dengan digitalisasi dan penggunaan sistem janji temu iaitu dengan menggunakan aplikasi MySejahtera untuk pelanggan menempah janji temu tanpa hadir ke klinik kesihatan untuk mengambil janji temu. Jadi pelanggan juga boleh melihat kekosongan slot janji temu melalui aplikasi tersebut. Jadi time slot appointment untuk mengagihkan pesakit sepanjang hari dan dapat mengurangkan peak hour lah. Dan yang ketiga adalah melalui virtual consultation, iaitu pelanggan boleh menggunakan servis virtual consultation iaitu mengadakan video call dengan pengamal perubatan dalam servis mendapatkan kaunseling dietik, kaunseling berhenti merokok dan juga mendapatkan bacaan bagi ujian darah. Dan ini membolehkan pelanggan mendapat servis klinik kesihatan tanpa hadir secara fizikal di klinik kesihatan. Jadi langkah ini secara keseluruhannya dapat dilaksanakan sebagai tindakan segera sementara menunggu perancangan jangka panjang penambahbaikan kemudahan kesihatan di klinik kesihatan Jalan Perak lah. Bagi pecahan soalan B, kini KK Jalan Perak sebenarnya mempunyai servis fisioterapi dan juga dalam perancangan naik taraf KK Jalan Perak di bawah RMK 13, iaitu dalam RMK 13 ada disebutkan berkenaan dengan dechanting perkhidmatan dan juga meroboh bangunan blok-blok sedia ada dan membina satu blok bangunan baru bertingkat merangkumi perkhidmatan pesakit luar, perkhidmatan pergigian, pemulihan cara kerja, fisioterapi, X-ray, dietik dan juga lain-lain. Jadi servis di bawah RMK 13 ini, servis rehabilitasi akan ditambahlah. Dan selain itu, jumlah pegawai fisioterapi juga akan ditambah untuk menawarkan perkhidmatan rehabilitasi yang lebih efisien. Jadi secara kesimpulannya, kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan JKN dan juga KKM bagi memastikan perkhidmatan kesihatan termasuk rehabilitasi dapat diperkukuh mengikut keperluan populasi khususnya kepada warga emas dan OKU. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kalau ikut yang perjalanan yang sempurna, selalunya yang berhormat yang tanya soalan itu, dia selalunya akan simpan 1-2 soalan tambahan untuk ujikan exco lah. Tapi memandang kita simulasi saja kan, tak ada masa yang cukup. Kalau ada, selalunya ada. Mereka yang tanya soalan pokok itu akan bangun. Saya nak tanya soalan tambahan. Test lah.